Ultraman mana yang terkenal dengan kemampuan yang bergerak dengan sangat pantas? Jawapan ialah Ultraman Max. Ultraman Max yang merupakan Civilization Guardian telah datang ke bumi dan telah bersatu dengan Kaito Toma untuk mengalahkan kaiju-kaiju yang datang ke bumi. Pada awalnya Ultraman Max hampir dikalahkan oleh Zeton, namun telah diselamatkan oleh Ultraman Zenon. Ultraman Zenon telah memberikan Max Galaxy kepada Ultraman Max untuk digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan kaiju-kaiju yang lain. Dan pada pengakhirannya, Ultraman Max telah berlawan dengan Giga Berserk, di mana Ultraman Max telah tewas dan menjadi batu. Namun dengan bantuan daripada Dash, Ultraman Max berjaya dihidupkan semula. Dan akhirnya Ultraman Max berjaya mengalahkan Giga Berserk. Dan akhirnya telah pulang ke planet Nebula M78 bersama dengan Ultraman Zenon. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang merupakan pelindung dan penyelamat kepada Ultra Warriors sekiranya berlakunya kesusahan?